Kalau rasa ada rezeki lebih, cubalah sedekah. Sedekah ni bukan dari segi duit. Berarti masak lebih, bagi orang makan, bagi kucing makan, tolong orang, tu pun sedekah. Bantu orang, senangkan hati orang, sedekah juga. Sebab kadang kita tak tahu Allah nak memudahkan urusan kita dari segi apa. Dulu I ingat tau, I suka bagi kucing makan dekat bawah blok. Tiap kali I balik kerja malam-malam, I bagi diorang makan, Sambil I bagi diorang makan tu, I cakap macam ni, korang doakan aku tau, aku kaya. Korang doakan aku tau, rezeki aku ni baruah, doakan tau. I minta doa dekat kucing. Jangan malu minta doa, sebab kita tak tahu doa siapa yang dikabulkan. Tak semua orang doa sentiasa dimakbulkan tau. Engkau kerjalah keras macam mana pun, yang sentiasa meringankan beban kau tu adalah daripada doa-doa orang. Janganlah mengharapkan doa orang je. Dekat mulut kita ni pun salah satu doa juga. Apa yang kita nak terbaik, kita cakap banyak kali, kita doa banyak kali. Jangan cakap yang buruk-buruk dekat diri kita. Jangan cakap benda yang kita benci dekat diri kita. Sebab itu salah satu doa. Cakaplah yang baik-baik, mintalah doa yang baik-baik. InsyaAllah semoga semua dipermudahkan. Sentiasa bersedekah, sentiasa minta doa. Buat baik, tak rugilah buat baik dengan orang. Hati rasa tenang tau.